selalu kita akan fikir matrix untuk improvement tu adalah dari segi income. Gaji naik maknanya kau berjaya. Gaji naik maknanya kau berjaya. Tapi you tak fikir dari segi stress levels. Saya setuju tak kalau macam orang kata kan, mereka tukar kerja bukan sebab underpaid pun, tapi sebab situasi bekerja kadang-kadang okey, kadang-kadang tak, and then banyak tekanan yang mereka hadapi dalam tempat kerja diorang. Adakah saya rasa tindakan mereka untuk tukar kerja tu berbalik untuk mereka? Okay, put it this way, Joey. There is a study, I tak ingat which study, tapi it says that above $60,000 a year, anything more than that is nice to have, tetapi it is not super essential. Maybe this study is a bit old, 60,000 dah tak relevan sangat, tapi that is a number that is sesuai untuk semua orang, termasuklah di Malaysia. Kalau gaji you RM10,000, selesa. Let's say lah, you dapat offer RM20,000, double. Tetapi dia punya stress level, dia punya toxicity tu adalah way higher compared to tempat kerja lama. Bukan semua orang nak ambil that kind of job. You kena fikir bukan saja dari segi gaji. Sebab gaji tak sentiasa naik. Ada company, dia tak naik. Ada company dia stagnan. Tapi you akan nampak ada orang sanggup stay untuk bertahun-tahun. Sebab apa? Sebab dia suka kerja kat situ. Now, I'm not saying that this is the right way or the wrong way. Tidak ada. Sebab selalu kita akan fikir matrix untuk improvement tu adalah dari segi income. Gaji naik maknanya kau berjaya. Gaji naik maknanya kau berjaya. Tapi you tak fikir dari segi stress levels, toxicity. Unless memang itulah yang you kejar, ataupun you sanggup buat benda tu untuk sekejap saja. Bagi contoh, orang yang pergi kerja kat Singapore. Every morning nak kena bangun pagi, nak kena merentas sampailah ke Singapore. Benda tu tak mudah, susah, stress. Tapi dia buat juga. Sebab apa? Sebab nak kumpul duit sebaik mungkin. Tapi dia tahu benda ni is not gonna last. Maybe dia boleh buat 5-10 tahun. Lepas tu dah kumpul banyak duit, dia buka bisnes kat sini. If you can sacrifice yourself untuk buat benda tu awal-awal, go ahead.